Guys, inilah sup talam gearbox dari Westplate Factory Shah Alam. Set ini didatangkan juga dengan 2 tambahan nasi. Tapi sebelum tu, jom kita tengok suasana di dalam restoran. Ianya agak luas, dekorasi simple dan agak unik juga. By the way, dekat sini bukan saja ada sup gearbox, tapi ada juga sup ayam, daging dan sebagainya. Set talam family ni sesuai untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Dalam set talam yang saya pilih ni ada sup gearbox. Memang besar betul ya gearbox ni. Apa yang menarik, dagingnya sangat lembut, supnya berempah, cukup rasa. Makan panas-panas memang nikmat. Tak perlu nak potong beria, just tarik je. Kalau gearbox ni, part ni paling sedap lah, bahagian tulang sumsum. Dalam set talam ni datangkan dengan 1 masakan goreng kuning. So kami pilih daging goreng kuning. Bukan itu saja, ada juga telur dadar dan nasi bersama dengan sambal belacan. Set talam ni memang dah lengkap untuk satu hidangan. Portion agak besar, memang puas makan. Paling penting sup gearbox memang terbaik dan recommended. So korang kalau datang Shah Alam nak makan sup gearbox, jangan lupa untuk datang sini, okey?